masuk unit yang ketiga, iaitu pembangunan produk. Okey. Seterusnya, kena pasti objektif hari ini. Okey, hari ini kena pasti kepentingan menabung. Okey, seterusnya, aktiviti yang pertama sekali kita akan buat iaitu money challenge. Awak nampak ni? Okey, apa ni dalam ni? Apa cikgu pegang ni? Ni contoh tabung duit yang cikgu dah kumpul. Banyak tak? Okey, sekarang cikgu nak buat challenge. Okey, this is the money challenge. Awak perlu teka berapakah jumlah duit dalam lagu. Okey, jadi sekarang cuba buka GC masing-masing. Google Classroom. Buka tugasan yang pertama. Ni tugasan yang pertama sekali. Okey. Cuba tak? Tugasan yang pertama bawah lagi. Bawah lagi. Okey, Mystery Money Challenge. Tekan di situ. Baik. Dah tekan? Baik, sekarang cikgu nak awak teka. Okey, di bawah ni Mystery Money Challenge, tekan. Dan awak tekan post. Tulis jumlah. Berapa jumlah duit dalam RM? Contoh RM berapa? Dan submit. Bila dah tulis jumlah dan submit. Oh, boleh tengok dekat-dekat. Cikgu tunjuk. Pemenang bagi Mystery Money Challenge ialah Abian. Okey, baik. Dan seterusnya, berdasarkan jumlah duit tabung cikgu tadi RM105. Sekarang cikgu nak, jika kamu mempunyai jumlah duit tersebut, apakah yang kamu beli? Cikgu nak awak tulis dalam pattern. Di sini juga. Di sini juga. Awak boleh tekan post, nyatakan apa yang ingin kamu beli di sini dan submit. Kita sekarang juga akan lihat apa yang kamu ingin beli. Tempat yang sama juga. Daripada jumlah tu boleh atau lebih pun boleh. Boleh. Kurang atau lebih pun boleh juga. Tak semestinya tempat RM105. Tak semestinya. Kita kan menabung. Mungkin kalau jumlahnya tinggi, harganya mahal, boleh kumpul lagi. Betul tak? Tambah lagi. Kita tabung. Okey, cepat. Ini sekarang ada RM105. Ingat pun. Tadi 1 minit. Kita besok. Kita fikirkan. Okey. Rida, Ryan Rida nak beli iPhone
Najwa nak beli kamera. Okey. Amna nak beli iPhone 16. Putri nak beli tabung baru. Buku stiker. Okey. Lagi. Rania nak beli stiker. Wow. Dah baca dah. Abian nak beli barang dapur semua. Zara nak beli iPad. Lagi. Kisha beli blind box. Lagi. Papa nak simpan lah. Dia nak simpan lagi. Dia tak nak beli apa tu sekarang. Dia nak simpan lagi. Lagi banyak. Lagi banyak. RM105 tu kawan-kawan nak beli macam-macam. Beg, telefon, skincare, macam-macam nak beli. Tapi RM105 boleh ke beli iPhone? Jadi macam mana nak beli iPhone tu? Kumpul lah. Berapa nak kumpul? Banyak. Banyak lagi. Apa perbezaan perempuan dan lelaki? Kalau tadi kawan cakap nak beli beg. Alif nak beli beg apa? Kiki. Beg jalan. Beg sekolah. Beg jalan. Okey, beg jalan. Adakah keperluan atau kehendak? Kehendak. Okey, tadi kawan nak beli iPhone 17. Adakah keperluan atau kehendak? Kehendak. Okey. Tadi Abian nak belikan barang dapur untuk mak. Adakah keperluan atau kehendak? Keperluan. Dapat beza kan? Dapat. Sekarang kita lihat gambar. Okey. Gambar di sebelah sini keperluan atau kehendak? Keperluan. Dan yang ini kehendak. Okey. Baik. Apa contoh keperluan? Yang pertama sebut rumah. Makanan. Yang ni. Nasi. Nasi tu apa? Makanan. Makanan adalah keperluan hari
Okey, awak simpan di mana? Beg. Beg. Awak? Beg. Beg juga. Nah, ada tu besi. Dapur besi. Wow. Oh, besi ya. Ada itu. Baik, sekarang cikgu nak awak pergi dekat tugasan yang kedua. Baik. Okey. Dalam buku classroom juga tekan Padlet kepentingan menabung dan awak perlu senaraikan di sini. Okey, tekan kepentingan menabung. Sama juga. Nyatakan apakah kepentingan menabung kepada kamu. Tekan pause dan tulis. Apa kepentingan menabung kepada kamu? Kebanyakannya ada tabung hari. Ya, biasanya awak menyimpan
Wheat is not wheat drum. Wheat drum. Apa baru wheat drum. Correct. Okay, dah saja tulis dulu.
Bacakan. Ya, macam tadi Najwan nak dipaparkan jumlah duit sama juga. Pun boleh juga letak display pada tabung. Okey, kalau yang ni dia letak LED. Okey, dan yang terakhir sekali Rania. Apa ni? Ya, buzzer dia keluarkan apa Bas? Bunyi. Buzzer, pernah tengok buzzer? Apa yang buzzer keluarkan? Bunyi. Okey, dia keluarkan bunyi apabila duit dimasukkan. Okey, baik. Ini adalah contoh elektron yang diletak pada tabung pintar. Okey, nak hasilkan tak tabung pintar? Nak tahu? Nanti kita akan hasilkan projek. Okey, dan daftar. Yang terakhir sekali adalah apa ni? Video. Okey, contoh yang cikgu dah buat menggunakan ChatGPT. Pernah guna ChatGPT? Nah. Ya. Okey, kita gunakan ChatGPT untuk hasilkan poster. Okey, ini contoh. Tabung impian cikgu ada nama, kemudian ada inti terpendek dan terpanjang. Okey, jenis simpanan cikgu nak buat dan juga sasaran. Okey, cara cikgu. Okey, jadi bagaimana kita nak buat kelas? Okey, pergi ke Google Classroom semula. Wow. Baik. Pergi dekat tugasan ketiga. Instruction. Di sini cikgu ada beri prompt untuk digunakan dalam chat. Jadi cikgu nak awak pergi terima sebelum cari ChatGPT. Cari ChatGPT. Warna hijau tu. Okay. Ask anything. Dekat ask anything ni, awak pergi dekat tugasan ketiga tadi, tekan copy. Copy ni. Copy yang ini.
depan. Okey, lagi. Dan kita juga boleh belajar. Merokai dunia, cipta kenangan indah. Okey, siapa nak tanya? Turi. Apa? Apa? Bang. Adrian nak menanggung di mana? Dekat dekat Siapa nak? London. Okey, lagi? Untuk apa? Untuk apa lagi tu? Untuk kita boleh beli rumah zaman yang tenang. Dan tempat lama untuk keluarga sayang. Okey, dan yang terakhir? Terakhir, kita boleh beli kendaraan. Memudahkan perjalanan mencapai lebih jauh. Okey, bagus. Okey. Haji Fadli, cuba sebutkan slogan tabung awak tu. Slogan awak. Ya. Tabung kita masa depan ceria. Bagi tahu kat kawan-kawan. Tabung kita masa depan ceria. Okey, beri tepuk tangan kawan-kawan. Siapa boleh terangkan lagi poster yang dihasilkan? Cepat. Haras, nak? Okey, Haras pergi. Okey, cuba cari Haras punya mana satu. Tekan double click. Okey, yang lain pandang hadapan. Lihat poster Haras cantik tak? Cantik. Okey, teruskan Haras. Ini tabung impian saya. Impian saya jangka pendek 1 hingga 2 tahun. Beli basikal dan beli buku ataupun alat tulis. Jangka panjang 5 atau 10 hingga 10 tahun. Sambung belajar pergi Mekah dan juga kerjaya impian. Jenis simpanan: tabung harian, simpanan pendidikan, simpanan ibadah. 4. Sasaran simpanan: nyatakan target RM1 sehari, RM30 sebulan. Okey, cuba nyatakan slogan tabung awak. Simpan kecil, impak besar. Okey, beri tepukan untuk Haras. Okey, jadi sampai sini saja. Yang belum hantar sila hantar nanti. Boleh? Boleh.